Sampai pun. Sampai pun. Lama Okay, barang-barang dah ready. Penuh satu bonet. Untuk 3 orang nak camping. Beria sangat ni nak camping ni. Lepas tu dalam pun ada. Ni beg baju dengan kemah kita orang kat bawah tu. Ada 2 kemah. Saiz besar. Lepas tu ni beg Tika, beg aku, beg Cheryl dengan bantal. Ni ada kerusi healing, ada sleeping bag dengan ice box. Lepas tu ni dengan barang-barang camping aku. Barang camping ni aku dah beli lama sebenarnya. Barang camping ni dah beli lama sebenarnya. Tapi aku macam lama tak guna kan. Jarang camping kan. So dalam tu ada periuk tak ada. Ada kuali dengan apa tah, dengan barang-barang camping lah. Dalam tu cerik apa semua, pinggan. Okay, we are ready. Allah. Sorry, kalau you sampai. Kita singgah makan lunch. Yes, let's go. Makan lunch. Kita dah sampai. So, kita orang nak lunch dulu dekat Zaman Tori. Tu dia. Apa nama dia? Rasa roll. So much for diet. Cecah susu lah. Yes. This is heaven on earth. Hello, how are you? Okay guys, akhirnya lambat sikit buat video sebab kita orang struggle gila pasal kemah 2 ni. So aku nak buat jalan-jalan sikit ke area ni. So ni dekat kampung di Kuantan, kat tepi pantai ni, dekat pantai Cepaka. So ni rumah Bel dengan Khalid, diorang still under construction. So mungkin ya tahun depan kita boleh raya kat sini kot. Then ada toilet kat luar juga, ada buat kat situ. Betul-betul cross the small street ni ada pantai dah. So depan ni kita orang pack camping lah. So dia orang ada macam container temporary kat situ. Temporary kat situ. Nanti aku bawa jalan-jalan kat dalam tu macam mana. So dia orang ada buat sikit. Letak macam katil, adalah dekor-dekor sikit kan. So kita bawa pergi sana. So ni area kawasan pantai Cepaka tu. Okay, lepas tu aku tunjuk. So macam mana pasal kemah? Tapi pasal kemah Sherry tadi cepat kan? Sebab kita dah tahu momentum dia. So kat sini Khalid dengan Bel ada letak small container lah kat sini. So dia orang boleh tidur kat sini. Dalam tu ada katil. And then kita tengok dalam tu sikit. Okay, dalam ni kita ada macam tempat duduk kat sini. Dia orang dah buat ni macam cantik dah ni. Macam muji-muji sikit. So adalah katil tingkat, 2 tingkat kat situ. Kan, katil 2 tingkat. Nanti ada belakang kat sana ada toilet. So kat sini ada kursi, ada cable port. Yang ni ada sliding door cantik ni.
So kat sini dia pasang lampu-lampu. Paling nice lah. Saya tak ada hammock kat situ kan satu. Kat sana ada hammock lagi. Jadi kita orang duduk letak kursi kat sini. Okay. Kita orang pasang kemah tadi memang struggle gila. Sebab puncanya memang aku dah lupa sebenarnya nak pasang kemah ni. Sebab kemah ni besar gila kot. Yang ni aku beli dulu. Dah lama lah ni. Masa tu arwah bapak aku ada lagi. Yang ni kemah tu pasal kita pasang yang ni dulu tadi. Dan Mujo share check dengan dalam YouTube macam mana nak pasang. Lepas tu kursi banyak weh. Kita orang ada berapa orang, so, kursi memang banyak. Yang tu aku pilih kursi. Lepas tu kau tengok lah kita orang pasang kat pokok apa semua. Kau tengok weh, tak adalah kukuh sangat kau tengok. Tak adalah kukuh sangat kau. Macam struggle jugalah. Dia orang punya kecil sikit, so okay sikit. Agak stable. Aku rasa malam ni aku tidur mesti aku melayang. Kalau aku terbang tu aku tak tahu terbang pergi mana. So depan ni dah pantai dah. So kita orang akan buat bonfire kat sana. Nanti mungkin kita orang akan ubah sikit di depan ni. Buat bonfire tu. So dekat sikit dengan kita orang punya tempat ni. Then so kemah ni aku simple je. Tapi kemah ni memang besar sebenarnya. So memang boleh buat 4 dan ke 5 orang sebenarnya. Depan ni boleh macam bentang tikar ke apa, boleh solat. Lepas tu ni tempat aku tidur nanti. So aku tengah charge lampu. Nanti aku pasang lampu tu. Kemah ni boleh muat 8 orang kot. Ke 5 orang macam tu lah. So kemah dia orang kecil sikit daripada kemah aku. Actually kecil banyak juga daripada kemah aku. Kau tengok. Nice je. Kukuh sikit lah. Nampak tu. Nice lah kalau 2 orang memang nice kat sini. Boleh solat kat depan ni apa semua kan. So nice setup. So nanti dah aku nak maghrib kejap lagi. So kat sini mungkin buat bonfire. Atau mungkin kita orang ubah kat sana nanti. So ni hammock. Sekejap try hammock Dunia. Nikmat dunia. Sebenarnya aku penat gila. Haus lah tu. Mungkin nak cari air tu sekejap lagi. So, sekarang ni dah dekat pukul 7 minit. Mungkin dah nak maghrib dah kejap lagi. So nanti So malam ni kita buat unggun api. Kita tengok Khalif dia kumpul kayu. Dia susun keliling. Tak tahu lah tahan berapa lama. Tapi aku rasa yang ni tengok dah sekejap dia dah terbakar ni. Memang habis untuk malam ni je lah. Kalau esok kita buat lain lah kot ni. Ni suasana. Kau tengok angin kuat kot. Ni kau tengok ni. Aku tak tahulah kemah ni akan bertahan ke tak. Kita orang ni bukan pro campers pun. So ni view malam. So ni kemah aku. Kemah ni agak besar. Sebenarnya boleh muat 4 orang lah. Macam aku cakap tadi kan. So yang ni kontainer. Nanti aku bawa lah. Esok ke aku bawa masuk kat dalam. Aku tunjuk dalam macam ni. Ni bel dengan Khalif. Kau tengok dia sedia lampu-lampu macam ni. So nice lah. Ni kontainer. Nanti esok aku buat dalam dia. Aku buat room tour. Ni kita orang bagi presidential suite. So kau tengok kali ngambil dia buat lampu-lampu kat situ. Semata-mata untuk kita orang datang. Depan ni dah pantai dah sebenarnya. Sorry gelap. Tadi aku dah tunjuk kan. Tapi tadi aku masuk dalam kemah agak panas lah. Mungkin aku ambil aku tidur kat luar ke. Aku punya sleeping bag tu sebab kat luar ni macam lagi berangin. So malam ni tak ada banyak aktiviti sangat. Kita orang just nak duduk kat tepi unggun api ni. Just nak borak-borak macam tu je kot. Sampai pagi. Okay. Good morning guys. Morning. Kita orang tengah sunbathing. Kau tengok ni.
Cantiknya. Baik kita ambil dari belakang tu. Aku Ah. berani direct mic. So pagi ni kita nak pergi cari breakfast dekat area ni. Kau tengok Sunkiss. Sunkiss kat muka. Inilah kehidupan. Kebahagiaan. Teruk weh mata aku. Orang makan. Okay, mari kita breakfast nasi minyak dengan ayam masak merah dengan sotong goreng kunyit. Betul, aku nak makan nasi lemak tadi tapi nasi lemak dah habis kan. So, boleh lah ni. Adik. Muka tu comel. Bising lah. Nampaknya kita jadi staff ya. Ni yang dia punya. Ada. Tambah telur goreng satu. Telur goreng tak payahlah nak request. Tak lawan dia punya. Kita letak air panas dulu. Grinding, grind, okey. Kalau nanti masih siap Okey, go. So beans juga ada jenis-jenis beans kan. Ada
Ni kuda ni nama dia Sabaha. So dia dekat stable yang dekat kat sini. So tengok ni muka dia. So Kan tak okey. Sabar. Okey, nak naik mula-mula. Tenang dia masuk action. okay, yang ni dalam kabin. Tak ada room tour sangat. Just nak tengok je kan macam mana diorang arrange kan. Kat sini ada board, and then ada cermin. Ini ada katil bunk bed. Ada bawah 2, atas 1. And then simple je. Dan ada seating kat situ. Bilik dia okey lah. Best juga. Bilik air dia simple je. So sangat comfortable actually. So kitchen semua buat kat luar, kat situ. So ada sinki. And then table tu kita orang buat semalam. Tengok, ni kita orang buat guna kayu-kayu ni ada kat sini. Simple.